Betul ke bila ada pihak yang mengatakan Datuk Seri Anwar ni obses nak jadi Perdana Menteri? Ya ke dia obses sangat nak jadi Perdana Menteri ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Sehari dua ini adalah pihak yang membangkitkan kononnya Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri kita ini sebenarnya obses nak jadi Perdana Menteri. Obses ni maksudnya dia nak sangat lah. Dia nak sangat jawatan Perdana Menteri itu. Betul ke? Jadi bila ada perkara begini dibangkitkan, ramailah kawan-kawan yang menghubungi saya. Ya bro, apa pandangan? Ada pihak kata betul ke Datuk Seri Anwar ni obses sangat nak jadi Perdana Menteri ni? Saya pun sebenarnya tak faham kenapa isu Datuk Seri Anwar obses nak jadi Perdana Menteri ni boleh dibangkitkan. Saya buat video ini bukan untuk berbeza pandangan dengan sesiapa. Saya cuma nak betulkan fakta yang mengatakan kononnya Datuk Seri Anwar obses nak jadi Perdana Menteri. Sebenarnya tak timbul lah soal Datuk Seri Anwar ni obses nak jadi Perdana Menteri, terlalu nak sangat jadi Perdana Menteri ataupun tidak. Sebabnya kalau orang yang menuduh ini mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar ni obses sangat nak jadi Perdana Menteri, dia dah jadi Perdana Menteri tahun 99 lah, 98, 99 dulu dah jadi Perdana Menteri dah. Tapi dia hanya menunggu lebih kurang 25 tahun, 26 tahun daripada dia dipecat Timbalan Perdana Menteri tahun 98, 99 itu. Tahun 2022 baru dia jadi Perdana Menteri. 25 tahun bang dia tunggu, 25 tahun. Ada orang obses tunggu sampai 25 tahun? Dah, orang obses tak menunggu. Orang obses ni dia nak sangat. Kalau dia tak dapat, dia merajuk. Kalau dia tak dapat, dia bercuti. Kalau dia tak dapat, dia react, dia serang kiri kanan. Itu contoh orang obses. Contoh saya bagi. Contoh dia nak sangat satu-satu jawatan. Bila dia kalah aja persaingan dalam jawatan tersebut, dia bercuti, dia merajuk, dia menghilangkan diri, mula tuduh-menuduh sana sini. Itu contoh orang obses. Tapi Datuk Seri Anwar tak begitu. Kalau orang nak kata dia obses nak jadi Perdana Menteri, saya tak setujulah. Tapi kalau orang kata dia obses nak lawan rasuah, dia obses nak betulkan negara, dia obses nak bantu orang, ini lebih tepat sebenarnya. Kalau betul dia obses nak jadi Perdana Menteri, tahun 1998 dia sudah pun memangku Perdana Menteri. Ketika itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dah bagi pun Datuk Seri Anwar ni pangku. Kalau betul lah dia obses seperti mana tuduhan setengah pihak ini, waktu itu dia ikut je lah apa Tun Mahathir nak. Orang obses kan, dia nak jawatan tu, dia ikut aja sampai dia menjadi Perdana Menteri. Mungkin kita tak dengar dah lah kisah dia kena pecat, kisah dia kena penjara, kisah dia melawan, tak dengar. Sebab apa? Sebab dia obses nak jawatan itu. Tapi tidak, ketika dia memangku timbalan Perdana Menteri, dia memilih untuk berbeza pandangan. Dia perbetulkan perkara yang tak betul. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi lah, dia lebih obses nak betulkan negara, dia lebih obses nak lawan rasuah, dia lebih obses nak bantu orang. Itu baru betul obsesnya. Kemudian mungkin ramai jugalah yang tak tahu kan, ketika tahun 2020 dalam mesyuarat Majlis Presiden, ketika itu Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri yang ke-7. Dalam mesyuarat itu yang berlangsung di Perdana Leadership, ketika itu mesyuarat itu panas. Sebabnya kalau tuan-tuan masih ingat, ketika itu Pakatan Harapan berjanji untuk Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan kepada Datuk Seri Anwar. Maksudnya Datuk Seri Anwar ni Perdana Menteri menunggulah. Itu perjanjian tau. Jadi dalam mesyuarat itu panaslah perbincangannya. Saya nak cerita lebih, itu perkara PNC lah kan. Ada setengah pihak mempertahankan Tun Dr. Mahathir. Ada setengah pihak lagi mempertahankan Datuk Seri Anwar, di mana dia orang minta supaya Tun Dr. Mahathir honor janji itu. Bila dah bertikam lidah kedua-dua belah pihak ni, tuan-tuan tahu apa tindakan Datuk Seri Anwar? Ini saya share ni benda PNC tau. Akhirnya Datuk Seri Anwar sebut apa dalam mesyuarat? Datuk Seri Anwar kata, enough Tun, peganglah sampai habis penggal, tak apa. Teruskan, stabilkan negara. Ini Datuk Seri Anwar sebut dalam mesyuarat itu tau. Ada kalau orang tu dikatakan obses, itulah dia menggila nak sangat jawatan. Kalau orang tanya macam mana pula saya tahu, kita adalah peranan sikit dalam perkara itu kan. Kemudian bila Tun Dr. Mahathir menumbangkan dirinya sendiri dengan meletakkan jawatan, kemudian berlaku pula pengkhianatan yang malas lah saya nak ceritakan, tuan-tuan pun tahu apa jadi. Ketika itu berlaku sekali lagi perebutan, orang tengah mencari SD untuk sign, dia ni sokong mana, dia ni sokong mana. Malam itu berlaku perbincangan hangat di beberapa tempat, antaranya di Tropicana Damansara, di Yayasan Al-Bukhari, tempat di mana beberapa pihak berbincang tau. Apa keputusan akhir Datuk Seri Anwar kepada Pakatan Harapan? Tak apa, Tun Dr. Mahathir mesti meneruskan penggal Perdana Menterinya. Dia mencadangkan sendiri Tun Dr. Mahathir kekal menjadi Perdana Menteri. Sekali lagi tuan-tuan, sekali lagi,
Kemudian keluarlah kenyataan media bahawa Datuk Seri Anwar dan Pakatan Harapan berpendirian bahawa Tun Dr. Mahathir mesti kekal sebagai Perdana Menteri dalam waktu krisis itu. Kalau dia obses, boleh saja dia petik jari lah. Let me be a Prime Minister. Saya ingat ramai yang datang beri sokongan pada waktu itu. Tapi perkara tu tak berlaku. Datuk Seri Anwar back Tun Dr. Mahathir. Ini cerita yang ramai orang tak tahu. Kalau obses tak buatlah macam tu kan, betul tak? Kemudian keadaan menentukan Tan Sri Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri ke-8. Kemudian kalau tuan-tuan masih ingat ketika momen Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan dan nak memilih Perdana Menteri yang ke-9. Sekali lagi tuan-tuan, perkara kemelut nak memilih Perdana Menteri ni berlaku. Ramai orang tak tahu Datuk Seri Anwar antara sosok yang dipanggil menghadap Di-Pertuan Agong di istana. Ketika itu tak ada pihak yang mempunyai sokongan tau. Semua samar-samar tau. Boleh sajalah pada ketika itu kalau Datuk Seri Anwar nak buat deal dengan UMNO ke, dengan BN ke, dengan GPS ke, untuk angkat diri jadi Perdana Menteri. Boleh saja. Tapi dia tak buat juga. Saya ingat lagi pada satu malam itu stres lah tuan-tuan. Ada pimpinan yang bertanya dengan Datuk Seri Anwar, ambillah peluang ini, bolehkan you jadi Perdana Menteri, ganti Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri ke-9. This is shortcut. Apa ayat Datuk Seri Anwar? No lah, let's go for the long battle. Ini tuan-tuan, kalau orang obses dia tak cakap macam tu. Kalau orang obses, ampulah aku nak jadi PM. Itu orang obses tak? Dia dah jadi PM pun, dia datang pejabat lapu diri pakai capal, necktie pun buang nak nampak lebih santai, turun makan nasi setiap minggu kat warung bila sembahyang Jumaat. Itu orang obses nak jadi Perdana Menteri. Kadang-kadang kita pun bercakap tak berfikir. Jadi okeylah, saya ceritakan sedikit ni, tuan-tuan fikirlah, betul ke dia obses?